Kita sekarang berada di hilir. Bahaya. Di hilir sungai ni, di depan sana orang mandi, relax. Kita tengok ada ikan ke tidak ni. Kalau nak berendam dalam ni okey juga ni. Dalam juga ni. Ikan tak ada. Kalau pasang bubu plastik tu boleh tahan ni. Kalau kemah sini bagus juga. Tapi ramai sangat orang. Tak sesuai. Kalau sini pasang bubu plastik, yes, mesti ada ni. Ada ikan yang sangat kecil. Kalau nak berendam sini pun okey juga. Dalamnya sehingga limpas betis, mau ke lutut sudah. Untuk air di sini ni macam kurang sejuk lah guys. Dia ialah macam air biasa saja. Tidak berapa sejuk. Kalau sejuk baru dia best mandi waktu panas-panas ni. Ikan-ikan kecil ada juga nih guys. Ini pasang bubu plastik nih hebat nih. Inilah kalau dah biasa sangat dengan aktiviti macam ni, pandai malas pula nak mandi. Walaupun pada awalnya tadi rasa nak mandi, pergi ke tempat lain, ini pergi pula tempat lain. Lepas tu tak pula jadi nak mandi. Licin. Licin guys. Sini sebab dia tidak berapa deras, dia dah ada lumut-lumut hijau ni. Jom kita pergi tempat lain lagi. Macam-macam yang orang buat di sini.
Ada yang lepak, ada yang memanggang. Mostly mandi lah. Di sana tu ramai mandi. Makin petang makin ramai mandi. Khususnya kalau yang ada anak-anak kecil yang masih sekolah rendah tu memang sesuai bawa ke sini. Explore guys, explore. Tadi sempat masuk ke hutan di depan tu. Ada orang mencari buluh pula di sana. Terkejut dia tengok saya. Entah difikir siapa, tiba-tiba saja tengok ada orang berjalan di dalam hutan kecil ini. Semakin banyak kereta parking petang-petang. Budak-budak pun ramai. Ini public punya nih. Itu yang diramai juga nih. Kalau dia berbayar tu mesti tak ada orang ataupun sedikit orang.